Akhirnya kurma ajwa. Ada tanya orang, dia cakap ajwa lagi sedap. Jumpa lagi ya. Susah juga nak cari kurma ajwa. Kering bibir. Tak ada juga. Tempat last, satu lagi. Parking penuh sampai kena park kat bumbung. Cantik pemandangan. Ada pun RM64. Sesat pula cari kereta. Saya parking bumbung. Tak lagi atas tak nak. Saya rasa ada atas lagi lah. Saya sini apa tahu lah bang. Boleh naik lagi. Sekarang pukul 6 petang. Ramai orang. Saya hanya menyambung generasi kepada mak yang dah tak bersihat. Menu berbuka malam ni. Ini abang bagi percuma. Pok makan dengan roti. Kalau korang suka dendeng, nasi dendeng omak masak lembah keramat. Memang kena makan dengan tangan. Puas hati. Selamat berbuka korang. Lupa pasal kurma pula. Sekarang baru tahu kenapa dia mahal. Sedap, manis dan lagi lembut daripada kurma lain yang baru dah cuba. Wah, air kosong sejuk. Makan kurma 3 biji boleh tahan kenyang juga. Daging dia lembut.